Kadang-kadang, langkah yang nampak biasa boleh jadi langkah yang terakhir. Hari ni Kait nak cite pasal kisah Nur Izzati Humaira Azizul yang hilang masa hiking dekat Bukit Cangkat Asa sebelum ditemui lepas beberapa hari operasi mencari dijalankan. Menurut laporan, Nur Izzati Humaira Azizul yang baru berumur 19 tahun pergi hiking dengan family Dai dekat Bukit Cangkat Asa, Hulu, Selangor. Mesej tengah turun bukit, mangsa dikatakan ras penat dengan panas sebelum di jalan dulu tinggalkan kumpulan family dia. Lepas tu, terus tak dapat dikesan. Bila family sedar dihilang, operasi terus dibuat besar-besaran melibatkan bomba, polis, unit anjing pengesan dengan macam-macam agensi lagi. Kes ni memang cepat tular dekat media sosial. Ramai netizen follow perkembangan pencarian dari hari ke hari. Ada yang kongsi doa, ada juga yang mula buat spekulasi pelik pasal bunyi-bunyi aneh masa operasi berjalan. Tapi pihak berkuasa minta orang ramai jangan buat andaian bukan-bukan dan bagi ruang untuk siasatan rasmi dijalankan. Lepas beberapa hari mencari, pasukan SAR akhirnya jumpa mangsa lebih kurang 500 meter dari lokasi terakhir dia dilihat. Mayat mangsa ditemui dekat kawasan luar laluan hiking sekitar jam 11.59 pagi. Pihak polis kemudian klasifikasikan kes ni sebagai mati mengejut sementara tunggu siasatan lanjut. Kisah ni memang bagi kesan dekat ramai rakyat Malaysia. Ia jadi peringatan yang aktiviti hiking ni bukan sekadar suka-suka, tapi kena ada persediaan fizikal, mental dengan keselamatan yang betul. Jangan sesekali jalan sorang-sorang dekat kawasan hutan atau bukit dan sentiasa utamakan keselamatan walaupun laluan tu nampak senang. Semoga roh Nur Izzati Humaira Azizul ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Al-Fatihah. Kalau korang nak lagi video kisah viral, misteri dengan berita semasa macam ni, jangan lupa subscribe, like dengan share. Jumpa lagi dalam video akan datang.